Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak pucuk paku masak lemak udang. Okey, ni ada beberapa ikat pucuk paku. Bolehlah disiang, ambil bahagian yang lembut saja. Bila dah siap, boleh cuci pucuk paku ni dan toskan. Selain tu ada udang yang telah siap disiang dan dibersihkan. Okey, ni bahan kisar, ada cili padi, cili merah besar, bawang merah, bawang putih dan kunyit hidup. Ada juga sedikit halia. Lepas tu masukkan air dan kisar sehingga hancur. Okey, ini hasil bahan kisar. Bolehlah masukkan dalam periuk, buka api dan biarkan ia mendidih. Kacau-kacau sekejap. Lepas tu bolehlah masukkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Seterusnya bolehlah masukkan air secukupnya. Kemudian boleh masukkan santan. Teruskan kacau biar dia sepati. Bila kuah ni dah cukup rasa semua, bolehlah masukkan pucuk paku. Kacau sekejap biar dia layu. Bila pucuk paku ni dah layu dan dah masak, bolehlah masukkan udang. Udang ni masuk akhir sekali sebab dia cepat masak. Sebab kalau masuk awal-awal, nanti kalau masak terlalu lama, udang tu jadi tak fresh. Okey, bila udang dah masak, pucuk paku pun dah masak, bolehlah matikan api dan siap untuk dihidang. Okeylah korang, itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.